Hai murid-murid, selamat datang. Hari ini kita akan belajar tentang kata adjektif. Jom kita mula. Kata adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat seseorang, haiwan atau benda. Contohnya, bola itu besar. Perkataan besar ialah kata adjektif. Kucing itu comel. Perkataan comel ialah kata adjektif. Sekarang, mari cuba jawab. Yang manakah kata adjektif? A. Meja, B. Cantik atau C. Sekolah? Ya, B. Cantik. Tahniah semua, anda telah belajar tentang kata adjektif. Jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Bye-bye.